On Gaza, we welcome your comprehensive plan to end the Gaza conflict. Umum mengetahui kedatangan Presiden Amerika Syarikat ke Malaysia menerima pelbagai reaksi daripada masyarakat. Ada yang memberi anggapan kehadiran Donald Trump diibaratkan menyokong pihak yang membantai saudara kita di sana, dan ada juga yang beranggapan sebaliknya. Mungkin ada yang tidak tahu bahawa Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menjemput Donald Trump bukan kerana dirinya bersekongkol dengan Trump di atas yang berlaku di negara tembikai, tetapi beliau menjemput Trump atas kapasiti pengerusi ASEAN pada kali ini. Betul, semua marah dengan apa yang diperbuat oleh Trump. Namun, selaku ketua negara dan pengerusi ASEAN, Perdana Menteri sendiri sudah tentu fikirkan masak-masak tentang kesan dan akibatnya. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin antara yang mengecam keras kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di ibu negara. Tidak dinafikan, Amerika Syarikat merupakan kuasa besar yang memegang pengaruh yang cukup kuat di negara ini. Dan disebabkan oleh itu, selaku negara kecil perlu menjalinkan hubungan diplomatik dengan kuasa besar, bukan hanya Amerika tetapi juga dengan China dan Rusia. Tidak adil rasanya untuk menuduh PMX sebegitu rupa sekali menggelarkan beliau dengan perkataan yang tidak baik, sedangkan beliau merupakan antara pemimpin negara yang cukup lantang menyuarakan tentang hak rakyat negara G. Tengok sahajalah tentang gerakan sumut flotilla hari itu. Datuk Seri Anwar Ibrahim sama-sama turun ke markas MAPIM untuk memantau pergerakan dan berusaha keras untuk membebaskan rakyat Malaysia yang ditawan oleh rejim. Malahan, Perdana Menteri juga mengambil langkah berani dan peluang yang ada dengan menyuarakan tentang nasib rakyat J yang ditindas, dibantai dan didesak tanpa henti di hadapan Donald Trump. Semua rakyat tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa dan kerakyatan semua menyuarakan ketidakpuasan hati mereka kepada sekutu Israel. Namun, tidak dinafikan dari segi ekonomi negara, ASEAN memerlukan kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China dan Rusia. Rasanya, kalau pembangkang jadi kerajaan pun, perkara sama juga yang dilakukan. Itu cara hosting dan sambutan ketua negara-negara besar. Malaysia sebagai tuan rumah dan lain-lain ketua negara blok ekonomi Eropah juga, tak kiralah Amerika dan sebagainya, turut dijemput hadir tanpa berkecuali. Jadi, kepada pemimpin pembangkang, tidak salah untuk berpolitik. Namun, berpolitiklah secara matang. Sudahlah menggunakan naratif yang sama sahaja untuk menuai amarah rakyat kepada kerajaan pada hari ini.